Okey, untuk bahasa Melayu tahun 4, 5 dan 6, tiga format ni sangat-sangat penting. Format karangan ataupun jenis-jenis karangan macam gambaran, catatan, laporan. Ada format, maknanya dia ada cara tersendiri untuk menulis karangan-karangan ini. Dan antara topik yang penting daripada buku-buku teks kamu tahun 4, 5 dan 6 ialah topik seperti perpaduan, patriotisme, amalan rumah terbuka, aktiviti gotong royong, semangat kejiranan. Semua ni topik yang hangatlah setiap tahun keluar dalam peperiksaan. Yes, Amar? Amar dah siap? Teacher, can you, I'm not really good at using bagaimana. Boleh ke tak payah guna? Okey, tak apa. Nanti dengar jawapan Amar. Okey, jadi kita ada 5 tema penting, iaitu semangat kejiranan, amalan gotong royong, amalan rumah terbuka, perpaduan kebangsaan ataupun integrasi nasional, patriotisme, semangat cinta akan negara. Okey. Kita ada 5 topik. Minggu ini kita nak tumpukan rumah terbuka lah. Okey, sebab ada pelajar yang mengantar mesej kepada cikgu dan tanya macam mana nak jawab rumah terbuka ini. Okey, ini karangan bahagian D. Okey, dalam 80 patah perkataan. Ikut arahan sekolah kamu lah. Ikut arahan guru kamu, sama ada kamu tahun 4, tahun 5, tahun 6, sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan, okey, sekolah Tamil, sekolah Cina. Follow your teacher's instruction, okey? So, soalannya ialah keluarga kamu telah mengadakan majlis rumah terbuka sempena perayaan. Gambarkan suasana sambutan majlis tersebut. Okey, kadang-kadang dalam peperiksaan diguna perkataan tersebut. Vaishnavi, tersebut maknanya majlis apa? Sambutan majlis apa? Dia kata tersebut. That means majlis rumah terbuka. Ya, Oh, di sini disebut majlis rumah terbuka dengan lengkap. Tapi dalam baris kedua, dalam exam biasanya dia beri gambarkan suasana sambutan majlis tersebut. Tersebut maknanya sudah disebut lah. Sudah disebut di atas majlis rumah terbuka. Okay, so you should know majlis tersebut ialah majlis rumah terbuka, open house yang kamu adakan sempena perayaan. Perayaan tahu, ini musim perayaan macam Tahun Baharu Cina, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Christmas. Ini adalah perayaan, sempena perayaan kamu adakan. Jadi cikgu selalu suruh kamu guna teknik 5.2. 5.2 ialah teknik menanya soalan. Lagi banyak soalan kamu tanya, lagi banyak kamu dapat jawapan, lagi banyak kamu dapat idea. Okey, apa kita tahu? Keluarga saya mengadakan rumah terbuka. Okey? Alright. Vaishnavi jawab, siapa? Siapa yang datang ke majlis kamu tu? siapa? I put ibu bapa, ahli keluarga dan saudara mara. Okey, rakan-rakan tak datang, kawan-kawan. They go for holiday. No, you should put, this is karangan. You're writing karangan, you must bring in everybody. Why you want to think they go for holiday? We are writing a karangan. Jadi di situ mesti kena ada rumah kamu, ibu bapa dan kamu memang sentiasa ada di rumah kamu. Siapa tetamu hari ini? Tetamu ialah sanak saudara, your relatives, your friends, your neighbors, jiran tetangga. Itulah kamu sebut rumah terbuka. Kalau mak kamu, ayah kamu, kamu duduk makan bersama-sama, itu bukan rumah terbuka. Okey, Vaishnavi. Okay, sir. Okey, kamu boleh kembangkan idea itu, sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai ataupun kawan-kawan. Okey, bila kamu adakan majlis ini? Semasa hari raya ketiga dari pagi hingga petang. Okey, sambutan Hari Raya Aidilfitri, Raya ketiga. Okey, Raya ketiga pagi sampai petang. Tak logik pagi sampai petang, mungkin from lunch to evening lah. Boleh? Boleh? From lunch like 12 o'clock, after 12 o'clock everybody start coming to your house. Okay, Waruna, you wait. Okey, itu satu jawapan. Di mana? Di mana kamu adakan rumah terbuka? Di perkarangan dan ruang tamu rumah. Rumah kamu di mana? Taman Pelangi. Di Taman Pelangi itu terletak di mana?
Serantut Pahang. Kena sebut sampai Pahang. Baru jelas dalam karangan itu. Okay? Taman mana, which town, which state, just nice. Sampai state lah, minimum sampai state. Okay? Macam di Taman Seri Muda Shah Alam Selangor. Okay, just nice. So learn to give details. Karangan yang tak ada detail, ada pelajar akan tulis di rumah saya, di rumah saya, di rumah saya sampai habis karangan di rumah saya. Where is your house? You are giving gambaran. You are writing laporan. You are writing catatan. Give everything. Give information. Okay, bagaimana? Bagaimana sambutan itu? I put menghidangkan makanan tradisional seperti ketupat dan rendang. Very good. Okay, lagi? For mengapa? Oh, bagaimana bagi ketupat rendang itu saja bagaimana? Tak cukup Vaishnavi, tak cukup. Tapi tak mengapa, kamu habiskan dulu. Mengapa? Mengapa is untuk mengeratkan hubungan silaturahim Bagus, dan tepat sekali. Dan apa? dan bermaaf-maafan dengan tetamu. Bagus, dan bermaaf-maafan kerana ini sempena sambutan Aidilfitri. Okey, maaf zahir dan batin. Okey, boleh. Berapa orang datang? Dihadiri oleh 80 orang Wih, tetamu dan it's your wedding or rumah terbuka? 80 people lah. You can handle 80 people in your house. Wow, wow, that's a big one. That's a big rumah terbuka. Yes, 80 orang. Okay, so that was Vaishnavi's wedding come rumah terbuka. Okay, 80 people. ya, Okay, good. Ada peribahasa? ya, Apa peribahasa kamu? bagai aur dengan tebing. Very good. Selalu kalau nak buat macam majlis seperti ini, kita kena ada kerjasama bagai aur dengan tebing. Very good. Lagi? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagus. Ada lagi? Dan ya, air dicincang tidak akan putus. Okey, air dicincang tidak akan putus. Okey? Alright, sekarang Shreya pula bagi jawapan. Shreya, kita adakan majlis rumah terbuka. Shreya, saya tunjukkan soalan sekali lagi. Keluarga kamu telah mengadakan majlis rumah terbuka sempena perayaan. Gambarkan suasana sambutan majlis tersebut. Dalam kelas Cikgu Sugus ni kita guna teknik 5.2. Kita tanya soalan. Okey, Shreya, what's your answer? Siapa penduduk kawasan perumahan, rakan-rakan sekolah? Penduduk, semua penduduk kamu panggil? Ya. Really? That's a big open house. Okay. Rakan-rakan sekolah, rakan-rakan sekerja dan saudara mara. Okay, boleh. Rakan-rakan sekolah kamu, rakan sekerja ibu dan ayah kamu. Okay, your parents, colleagues. Okay, fine. That's fine. Lagi? Bila pada hari Sabtu yang lalu? Hari Sabtu yang lalu tak ada kaitan dengan perayaan kan, girl? Oh, tapi kamu buat open house ni Saturday? Ya. Okay, fine. No problem. Tapi kena kata bersempena dengan sambutan perayaan Deepavali ataupun Tahun Baharu Cina dan sebagainya. Okay? Okey. Okay, di mana? Taman Melati, Pulau Pinang. Okey, bagus. Taman Melati, Pulau Pinang. Okey, boleh terima. Bagaimana? Menjemput rakan dan jiran, menyediakan pelbagai juadah, menghias rumah dan mengamalkan sikap tolong-menolong. Okey, that's bagaimana? Ya. Okey, bagus. Mengapa? Untuk mengeratkan hubungan, mengenali warisan budaya lain, memupuk perpaduan antara kaum. Very good. Your mengapa is very good. Repeat, say again. Untuk mengeratkan hubungan, mengenali warisan budaya lain, Okey. memupuk perpaduan antara kaum. Okey, bagus. Ada peribahasa? Peribahasa sebagai aur dengan tebing, muafakat membawa berkat. Okey, bagus. Alright, kita teruskan dengan Waruna. Waruna, sambutan rumah terbuka kamu boleh? Okay. Okay, Grace Leong, you wait. Okay, Grace will be the last for the day.
Okay, Grace, you wait. Okay, sekarang Waruna pula jawab. Do I start with siapa? Ya, siapa? Okay. Ahli keluarga dan rakan-rakan iaitu Abang Trikan, Puja dan lain-lain. Bila pada hari Deepavali iaitu 20 Oktober 2026. Right, very good. October, Deepavali is on 26 pula 25. 26 Oktober. Deepavali is normally in October, right? Okay, so maybe logical. Kalau tahun baru Cina, maybe January, February. Kalau raya, maybe March, April. Okay, macam tu kamu kena logik lah. Janganlah kata Deepavali pada bulan April. Okay, di mana? Di rumah saya di Jalan Adang, Bukit Jelutong, Selangor. Bukit Jelutong. Okay, bagaimana? Terdapat pelbagai jenis makanan seperti kuih muih, lauk pauk dan lain-lain. Okay. Suasana amat meriah, ramai pengunjung, ada muzik yang merdu. Okay. Ya. Mengapa? Meningkatkan silaturahim antara satu sama lain, Okay, mengurangkan silaturahim, cikgu selalu bagi perkataan apa? Mengapakan silaturahim? Why you say meningkatkan? Menjalinkan boleh ataupun mengeratkan. Kita selalu guna mengeratkan silaturahim. Okay. Lagi? Mengurangkan stres. Mengurangkan stres. Your mother is going to be stressful, your daddy is going to be stressful because of this open house, and you are saying mengurangkan stres. During the one, not before and after. Okay. Before and after sure got stress. Lagi? Yeah. And then mendapatkan semua orang bahagia dan ceria. Okay. Berapa orang datang? Berapa? 30 hingga 40 orang. Okay, lebih kurang 30 atau 40 orang. Alright. Ada peribahasa? Bagai au dengan tebing. Tidak seperti katak di bawah tempurung. Okay. And for penjodoh bilangan seorang. Okay, good. Grace Leong, keluarga saya mengadakan majlis rumah terbuka. Grace Leong, jawab. Siapa yang datang? Jiran-jiran, rakan-rakan, saudara mara dijemput. Okay, bagus. Dan kami sekeluarga. Okay, kami sekeluarga. Boleh guna kami sebab this is your open house. Very good. Lagi, sambung. Bila is 21 April 2026. Okay, perayaan apa? Tak sebut perayaan. Soalan minta perayaan. Why you don't want to do during Chinese New Year, January ataupun February ya? Alright. Hari Aidilfitri. Okay, Hari Raya Aidilfitri. Okay, di mana? Di rumah saya, Taman Tiara Ipoh. Taman Tiara Ipoh, bagus. Bagaimana? Banyak makanan dihidangkan seperti ketupat, karibat dan kuih muih. Okay. Memakai pakaian tradisional. Wah, bagus. Pakaian tradisional. Tak ada siapa yang sebut setakat ini. Semua memakai pakaian tradisional yang berwarna-warni. Okay. Mengikut budaya masing-masing. Okay, itu menarik. Mengapa? Untuk mengeratkan hubungan dengan jiran-jiran, rakan-rakan dan saudara mara dan kami sekeluarga. Okay, mengeratkan hubungan, bagus. Berapa orang yang datang? Seramai 52 tetamu hadir. 52, okay. Okay, 52 bolehlah. Spesifik, kamu bilang, kamu duduk di situ, kamu bilang sampai cukup 52. Okay, peribahasa, simpulan bahasa? Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Okay, lagi? Tadi. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kenapa? Kamu dapat angpau? Jiran sikit-sikit datang dan Oh, jadi banyak. Okay, lagi? that's it. Okay, that's it. Bagus.
Jadi cikgu ulangi soalan kita minggu ini ialah keluarga kamu telah mengadakan majlis rumah terbuka sempena perayaan. Gambarkan suasana majlis tersebut. Okey, jadi untuk soalan seperti ini, mesti wajib guna teknik cari idea apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa, berapa. Kalau boleh bagi peribahasa, simpulan bahasa dan penjodoh bilangan. Okey? Okey, saya minta semua salin. Cikgu nak bagi satu jawapan contoh. Salin jawapan contoh ini. Tengok untuk bagaimana cikgu bagi in detail. So much you can write about bagaimana. Dan baru minggu lepas kita belajar menatang dulang. Remember we did last week menatang dulang kan? Semua perkataan yang kamu belajar wajar digunakan dalam karangan. Okey? Alright, teruskan. Teruskan semua salin. Salin dengan lengkap dalam buku kamu dan berpandukan teknik inilah setiap kali kita tulis karangan.